Sekarang kita dah sampai dekat 6D Arts. Aduh, muka aku ni berminyak lah. Bila dah berminyak, dia cermatan dia turun je. Kita nak tengok sebab 2 tahun lepas kita dah pergi kat 6D Art tu. And then tapi time tu Umar tak masuk sebab Umar duduk dalam stroller time tu. Dia kecil lagi, so dia tak boleh masuk. Stroller tak boleh dibenarkan masuk. Sekarang dia dah besar, so biar dia explore sendiri 6D Art tu kat dalam tu. Kita nak tengok reaction dia macam mana. Okay. And makcik kau terbang. Mak aku pun dia tak masuk juga 2 tahun lepas, so dia pun nak masuk juga nanti. So let's go, we see. Jom tengok. By the way, ni spek pergi tengok cinema punya 6D tu. So aku pakai pergi luar. Nampak macam mahal-mahal punya, kata expensive punya spek. But overall okay doh. Ada satu tempat aku nampak macam 3D bila pakai. Umar, are you excited nak tengok dinosaur? Are you excited, Umar? Ya. Mana dah sini? Okay, tak nak kawan. Kau baca delete video. Cakap yes kau baca. Kau tak dengar, ni ada mic tak dengar. Okay, kita dah sampai 3D Art Langkawi. Jom kita tengok apa yang baru kat sini. Jom, let's go. Ibu tak pernah masuk kan? Ni first time kan? Tak dengar. Masa tu Umar setahun lebih tak boleh masuk. Jadi neneknya didik di luar sama Umar. Jom kita tengok apa yang ada. Besar juga dalam tu, besar gila. Oh yo. Kat Umar kau kaci nampak sotong besar. Yo tengok tu. Yo. Benang dik, benang cepat benang. Naik. Okey, okey. Oh yo ma, yo. Aku kata dah, mek ya. Apa tu? Very excited tengok gambar-gambar ni. Jom tengok nak tengok tu. Mana? Oh ni Hati-hati. Dengar macam dia kata ada show. Lepas tu penat je lari-lari. Masuk show-nya biasa kat sini tau. Lepas tu tak ada pula. Sampai hati. Tapi love. This is so love. Wow. Nampak tak lagi. Aku tak nampak kau slow putih. Yang slow putih tu ingat aku tak nampak. Oh, wow. Kau sikit. Kita nak habis. Tak ada Fir'aun. Habis dah. Settle. Bangun. Tak boleh bangun. Ayo. Tak boleh bangun. Ayo tak boleh bangun. Ayo tak boleh bangun.
rasa coklat tu. Dia untuk Duduk kat koci. Angin laut menyapa wajahku, langit biru perlahan berubah, jalan panjang terbentang di depan. Ku biarkan hatiku terarah. Radio memainkan lagu lama, kaca tingkapku buka sedikit. kita sekarang dah sampai kat pantai. Oh my god. Wow. Oh, wow. Pantai. Kenapa tak ada pergi ke pantai ni macam wow, banyaknya ger-ger kat sini. Ger-ger. Yeah. Mana Umar? Wow, ger-ger kat sini. Banyak yang ger-ger. Ya, ya, ya. Malam indah di tepi pantai, angin lembut menyapa hati, api menari, terang bersinar, ramai tertawa, malam berseri, ombak datang, ombak pergi, bulan tinggi menemani, duduk di sini, nikmati malam, momen indah takkan ku lupa. Go, 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 go. Kemas barang semua. Umar buat apa tu? Jangan. Hello everyone, good morning. So sekarang hari yang terakhir kita di Langkawi and kita nak gerak balik. Sekarang pukul 11 lebih and kita sekarang nak pergi makan breakfast first. Tak tahu kat mana, kita ikut je. Kat mana, katanya nasi dagang. So kita tengok ada ke tak. Lepas tu kita nak pergi lagi satu tempat, apa windmill apa kat Langkawi kalau sempat. And then ferry pukul 2.30 and then kita balik. Tempuh lagi 10 jam. That's crazy. Okay, that's crazy. So by the way, this is my outfit today. Singlet ni baru beli semalam, so aku dah pakai hari ni. So memang ganteng. Ganteng banget. Ganteng banget. Kita nak balik. Kita nak balik. Nak balik. Jalan, jalan. What? What? Let's go. Orang bilang beko sekarang. Apa? Dia nak makan breakfast, kau tengok dia punya panas. Dia macam mana panas ni? Panas sangat-sangat. Memang Hijau. panas gila. Aku pun macam Mak Saleh lah kan. Merah-merah kulit. Kita nak pergi makan breakfast kat tempat semalam yang kita orang makan dekat pantai tu. So, jom let's go. Kita makan tengah hari dekat sini. Nasi-nasi berlauk. Okay, sekarang kita dah sampai ke dataran Lang. Dataran Lang. Sebut dek, dataran Lang. Dataran Lang. Dataran Lang. Kita nak bawa Umar tengok yang kata yang burung helang yang paling besar dekat Langkawi tu. Jom kita tengok. Let's go. Cakap Umar, let's go. Go. Cakap. Let's
Dah pendek aku nak kena angkat. Okay. Wow, itu dia helang yang paling besar. Begitu. Dulu aku datang kat sini masa aku umur 6 tahun tau. 6 tahun. Lepas tu aku datang 2 tahun lepas lagi. And then this 2 tahun yang kali ni lah. Maksudnya aku dah datang Langkawi aku rasa dalam 3 kali aku dah datang. Yang masih sama lagi helang dia tu. Macam tu tak terbang-terbang. Kepak je terbuka tapi tak terbang-terbang. Sana tu ferry. Ferry kita nak naik sekejap lagi 2.30 nanti. Sekarang pukul 1. Aku punya level yang kata naik ferry yang kata mabuk laut sampai aku kena makan ubat Novamin. Berserta dengan makcik sebelah ni, dia pun kena makan ubat Novamin juga sebab kita orang jadi memang mabuk laut. Memang mabuk laut, memang kena makan ubat tu. Kalau tak memang pitam. Hitam gila. Aku nak makan ubat tu, aku nak terus lenyap dalam ferry tu. Aku nak terus tidur. Kalau boleh tak nak sedar. Itu dia. Wow. Wah. Wah. Ima nampak tak elang kat depan tu? Ima nampak tak elang kat depan? Nampak tak? Rambut macam anak negro kau ni rambut. Kejar pantai dan dunia terasa begitu cantik. Tak perlu cepat, biar perlahan. Nikmati setiap perjalanan. Biar waktu terus berjalan. Aku bahagia di saat ini. Ku pandang laut dari jendela sambil kereta terus melaju. Biru langit, birunya samudra membawa pergi segala rindu. Kalau boleh ku hentikan masa. Kita dah lambat dik rumah. Rumah kita dah lambat rumah. Dah lambat. Naik ferry pun kena naik custom Ini macam besar sikit. Kita orang dapat seat tepi. Rumah dapat tengok TV, dapat tengok tingkat kat luar. Kita dah settle naik ferry. Sekarang kita kat Kedah tengah makan sebelum balik Melaka. Tu memang penat je. Kena ada lagi berapa jam dik? Nak cakap lagi 8 jam. Oh, penat So far best tak? Best buat apa tadi? Best buat apa kat Langkawi? Masih lagi di kolam. Cakap lah.